Business is something comes together dengan attitude. Orang ni jenis macam mana? Macam saya takkan balik kalau saya tak dapat benda tu. Saya akan bercakap, saya akan pujuk, cuba. Kalau tak dapat, besok saya datang lagi. Saya takkan pulang kalau saya tak terima kejayaan tu. Saya kata saya nak, saya kata bagi saya terang sekali lagi, bagi saya explain sekali lagi. Sampai dia cakap, okey. Itu antara sifat yang perlu ada. Tak boleh jenis, oh tak boleh, tak apalah, tak boleh saya balik. No, kena sampai dapat. Allah SWT suka seseorang itu buat kerja sungguh-sungguh. Orang nak percaya bisnes kita, orang kena percaya kat kita dulu. Dan orang yang macam ni, kalau tuan-tuan percaya kepada satu orang, dia jual apa pun kita beli. Key dia adalah kepercayaan satu orang. Nak bagi orang percaya kat kita ni bukan benda mudah. Kita tak boleh, awak percaya kat saya? Ni yang menonton, awak percaya kat saya? Yang boleh bagi orang percaya pada kita siapa? Allah SWT. Bermakna dalam erti kata yang lain, satu orang yang memulakan bisnes, dia memang kena banyak doa. Banyak hubungan dia dengan Allah SWT kukuh. Apa-apa dia nak buat, dia nak start bisnes ini, dia kata, Ya Allah, bantulah aku buat bisnes, Ya Allah. Ya Allah, aku meniaga ni, kau mudahkanlah, Ya Allah. Dan semayang kena pada waktu dia.